Simpanan duit dan emas berbeza kegunaan. Anda tak perlu tukarkan kesemua wang simpanan anda ke dalam bentuk emas. Jadi, berapa banyak duit yang anda perlu simpan dan berapa banyak emas yang anda boleh simpan? Asas simpanan yang pertama, anda perlu pelbagaikan portfolio simpanan. Bukan hanya fokus pada satu tempat simpanan saja. Ini adalah untuk mengurangkan risiko kehilangan. Asas simpanan yang kedua, anda perlu tahu apa kelebihan dan kekurangan setiap portfolio simpanan anda. Duit yang disimpan di bank sesuai untuk disimpan cukup sebanyak 1 ke 2 bulan belanja saja. Ini kerana duit di bank sangat mudah keluar dan masuk. Dengan kadar dividen yang sangat rendah dan risiko kehilangan yang agak tinggi. Duit di ASB dan tabung haji pula cukup untuk simpanan 3 bulan pendapatan, duit belanja hangus dan duit yang anda tahu akan digunakan dalam masa 2 tahun. Selebihnya, anda boleh pilih untuk bekukan simpanan anda dalam bentuk aset seperti emas. Emas adalah simpanan yang kalis inflasi, bermakna nilainya tak akan jatuh. Berbeza dengan wang fiat, semakin lama anda simpan, semakin besar ia kehilangan kuasa beli. Sebab tu, ilmu dalam simpanan emas ni penting bukan saja untuk anda maksimumkan keuntungan, tapi juga untuk mengelakkan anda rugi dalam simpanan. Jadi, bagi siapa yang berminat untuk mulakan simpanan emas, boleh rujuk pin video saya di profil untuk 5 langkah mudah daftar Kompas 4 Bigol. Saya bantu tuan sebaiknya.